Kisah ini bermula dalam sebuah rumah di mana terdapat seorang budak lelaki bernama Amir tinggal bersama ayahnya. Amir meminta izin untuk bermain di padang namun ayahnya tidak mengizinkan kerana cuaca di luar yang kelihatan mendung dan masih awal. Ayah, nak main layang-layang di padang dengan Wafi? Awal lagi ni Amir. Bentar nantilah. Lagipun sekarang ni mendung. Tapi, Amir dah janji dengan Wafi. Ikut kamulah Amir. Amir pun bermain layang-layang bersama Wafi di padang. Tiba-tiba, angin mula bertiup kencang seiring dengan bunyi guruh yang berdentum. Hujan pun turun dengan lebat. Layang-layang Wafi dan Amir terjatuh dan rosak. Amir dan Wafi berlari pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Amir melihat layang-layangnya rosak teruk akibat hujan yang lebat tadi. Wafi, hujan! Jom balik cepat! Dia memberitahu ayahnya sambil menangis. Ayah! Layang-layang Amir rosak! Macam mana ni? Ayah dah cakap tadi, luar sana mendung. Kamu tak nak dengar. Minta maaf, Ayah. Tak apa, jom kita baiki layar ni sama-sama. Ayah membantu Amir membaiki semula layang-layang yang rosak itu. Terima kasih, Ayah. Tolong Amir baiki. Sama-sama. Mestilah ayah tolong. Ayah tak suka tengok anak ayah sedih. Ayah, tengok tu. Ada pelangi. Bolehlah kita keluar main layar-layar semula petang ni. Wah, betul ke, Ayah? Nak. Seterusnya, Amir dan ayahnya kembali semula ke padang dengan harapan layang-layang yang dibaiki itu dapat terbang tinggi semula. Amir tertawa gembira dan ayahnya tersenyum lebar melihat senyuman anaknya itu terukir semula di wajah.